Berapa jenis kencing manis yang korang tahu? Tulis dulu dekat ruangan komen, baru tengok video sampai habis sebab saya nak terangkan jenis-jenis kencing manis dalam video ini. Kencing manis ada 3 jenis dan diabetik jenis ketiga adalah diabetes yang wanita mengandung dapat ketika dia mengandung. Gestational diabetes, GDM. Bila wanita mengandung, didiagnose dengan kencing manis ketika mengandung, diberitahu puan ada gestational diabetes. Ia bukan berlaku sebab dia banyak minum teh tarik, dia banyak makan aiskrim, dia banyak makan tiramisu. Bukan. Gestational diabetes bukan berlaku sebab orang tu banyak makan gula. Tidak. Kencing manis ketika mengandung berlaku disebabkan oleh plasenta, iaitu uri wanita tersebut. Plasenta dalam rahim wanita ni, dia akan keluarkan hormon tau. Macam human placental lactogen, progesterone dan kortisol. Hormon-hormon dari uri ni akan menyebabkan insulin resistance, rintangan insulin dalam tubuh ibu, dan akibatnya kencing manis ketika mengandung iaitu GDM akan berlaku. Walaupunlah gaya hidup dan berat badan boleh meningkatkan risiko gestational diabetes, ia bukan punca utama. Plasenta yang memainkan faktor utama. Jadi, jangan salahkan wanita. Jangan blame diorang. Jangan judge diorang. Yang penting, jangan mengata diorang. Of course, faktor pemakanan, genetik, berat badan, gaya hidup seperti aktif ke tidak, ini semua memainkan peranan. Ia menjadi salah satu faktor lah yang meninggikan risiko gestational diabetes. Tapi faktor utama masih daripada plasenta dan hormon-hormonnya. Sebab tu wanita mengandung disarankan untuk jaga pemakanan daripada awal mengandung ataupun 3 bulan sebelum mengandung, sebab memang uri ataupun plasenta tu dan hormon-hormon dia akan menyukarkan lagi kawalan gula dalam darah seorang ibu mengandung. Jadi suami yang tak mengandung yang makan tiramisu tu lagi senang nak kawal gula dia daripada ibu mengandung yang ada uri, dan uri tu keluarkan hormon, dan nak kawal gula daripada tiramisu ni lagi susah. So ingat, gestational diabetes berlaku disebabkan oleh isi tempat kosong dengan uri. Sebab tu lepas bersalin, bila kita cek balik darah wanita ni dengan ujian minum air gula tu balik, kebanyakan mereka dah tak ada dah kencing manis iaitu diabetes ketika mengandung sebab uri dah keluar. Of course, mereka masih ada risiko untuk dapat kencing manis di masa hadapan, tapi orang yang tak ada kencing manis waktu mengandung pun kalau dia melantak bedal macam-macam yang manis dan tinggi kalori, sama juga risiko dia untuk kencing manis pun tinggi juga, ada juga. Jadi jangan stigmatize, jangan judge, jangan bully wanita yang menghidap gestational diabetes ketika dia mengandung. Apa yang lebih penting adalah penjagaan gaya hidup secara berpanjangan daripada sebelum mengandung, ketika mengandung, selepas mengandung, ataupun kalau tak mengandung langsung pun jagalah gaya hidup dan juga pemakanan sihat. Yang penting jaga mulut juga, jangan nak mengatur orang, jangan nak judge orang. Fahami lumrah fisiologi yang berlaku dalam tubuh sebegini. Berikan sokongan kepada wanita-wanita ibu-ibu mengandung supaya tak adalah wanita tu menyalahkan diri dia, rasa bersalah, lagi stres, lagi naik hormon-hormon kortisol dan sebagainya. Kita tak nak. Berikan dia ilmu, berikan dia pemahaman, cakap kat dia bukan salah kau, memang ada uri, jadi jom kita sama-sama jaga gula, jaga pemakanan. Gestational diabetes GDM adalah berpunca daripada plasenta dan ia adalah kencing manis jenis ketiga. Saya akan buat video bersiri tentang kencing manis meliputi kencing manis type 1 dan juga type 2. Korang follow dan set notification first. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala.